Setakat ni, tak pernah lagi lah aku jumpa belakang phone macam ni. Maksud aku, siap boleh main game lompat-lompat, boleh juga main game spaceship dekat tepi kamera macam ni. Ada juga haiwan peliharaan sekali tau. Dan bukan tu saja, ada lagi satu benda yang menarik korang kena tahu, iaitu ini adalah phone pertama Infinix dengan menggunakan chipset Snapdragon. Selamat datang Infinix. Jom aku tunjukkan Infinix Note 60 Pro yang terbaru. Kita nak tengok ada apa dalam kotak. Ada case yang jernih dengan magnetic ring. Maksudnya phone ni ada wireless charging. Ada juga adapter 90W, lubang USB dan kabel USB to C 1 meter. Yang paling penting sekali adalah phone Infinix Note 60 Pro warna biru matte dekat tangan aku ni. Okey, body dia memang cantik. Okey, kamera ada dua lubang dekat sini, ada satu flash dan ada lagi satu lubang petak iaitu halo lighting. Okey, sebelah ni ada matrix dot yang aku cakap tadi. Lepas tu dia punya body dia ni memang boxy lah. Okey, hujung tak tajam, sedikit bulat dan skrin dia adalah rata. Jadi benda pertama yang aku nak ceritakan adalah chipset Snapdragon 7S Gen 4 5G. Okey, AnTuTu benchmark aku dapat 1 juta lebih. Ada juga aku cuba main game macam Car X Street dan juga Garena Delta Force. Ini dua game ni memang aku minat lah. Sebab apa? Kalau phone tu memang padu, dia memang boleh run dua-dua game ni dengan agak lancar. Yang paling aku suka matrix display. Okey, dekat bahagian setting korang akan nampak bahagian media entertainment, start game, music, forest. Okey, dia ada jugalah lampu halo dekat belakang ni. Untuk bahagian notification pun sama juga, siap dengan timer, flash for call. Okey, untuk bahagian status ni adalah charging start up. Tapi ada satu benda yang menarik selain daripada main game yang aku tunjuk tadi, iaitu bahagian Matrix Studio korang boleh custom. Okey, boleh custom lah tulisan sendiri. Nak melukis menggunakan matrix dot pun boleh juga. Seterusnya kita cerita pula pasal skrin dia yang agak cantik ni. Dia datang dengan 144Hz refresh rate, AMOLED, fingerprint in display, ada 1.5K display, ada 4500 nits brightness. Kalau main dekat outdoor pun masih lagi nampak. Dia punya bezel nipis 1.87mm dan kelasakan ada Corning Gorilla Glass 7i. Bahagian bateri yang paling aku suka adalah wireless charging dia sampai 30W. Okey, untuk wire charging 90W fast charge dan kapasiti bateri dia agak besar, 6500 mAh. Bahagian kamera jangan risau, 0.6 ultra wide memang dah ada. Tak cukup dengan tu, ada juga live photo. Menampakkan handphone ni lagi mahal. Dan katakanlah lepas kau ambil gambar, engkau nak hantar ke iPhone, macam mana? Kali ni dah ada touch transfer. Maksudnya dengan menggunakan NFC saja, kau boleh hantar gambar ke video ke daripada Infinix ke iPhone lagi mudah lepas ni. Sebenarnya kan banyak lagi benda aku nak ceritakan pasal Infinix Note 60 Pro. Namun nanti aku sambunglah dekat video lagi satu. Apa pendapat korang? Baik beli tak Infinix Note 60 Pro yang terbaru ni? Ataupun